Jangan beli emas kalau tuan puan ingat emas ni tak ada risiko. Sebelum tu, jangan lupa save dulu video saya dan share supaya lebih ramai tahu info ni. Risiko pertama simpan emas adalah price fluctuation dalam jangka masa yang pendek. Emas ni tuan puan sebenarnya bukan skim cepat kaya yang graf dia naik mencanak-canak setiap hari. Harga emas sentiasa ada naik dan sentiasa ada turun. Kalau tuan puan beli hari ini dengan niat nak pakai duit tu bulan depan, high chance untuk tuan puan rasa kecewa sebab harga bulan depan mungkin murah dan mungkin juga sedang di fasa correction waktu tuan puan tengah urgent nak pakai duit. Risiko kedua bila tuan puan simpan emas adalah pada kadar spread dia. Setiap syarikat emas ada susut nilai yang berbeza, antara 4 hingga ke 10% mengikut syarikat. Kalau tuan puan tersilap pilih jenama yang spread dia tinggi, tuan puan mungkin terpaksa tunggu bertahun-tahun untuk dapatkan keuntungan daripada simpanan emas tuan puan. Dan risiko yang ketiga obvious adalah security risk, iaitu emas fizikal ni ada berat dan bentuk. Jadi bila tuan puan simpan sendiri emas fizikal di rumah, sentiasa ada risiko kecurian ataupun hilang. Nak sewa safety deposit box pula ada kos tahunan yang tuan puan kena bayar setiap tahun. Dan yang terakhir adalah liquidity emas itu sendiri. Walaupun emas sebenarnya paling mudah dicairkan nak compare dengan tanah ataupun rumah, tapi sebenarnya bila betul ada emergency memerlukan duit dengan segera, emas still ada buffer period untuk dicairkan. Taklah sampai sebulan, mungkin tuan puan kena tunggu dalam 3 jam ataupun 1 hari untuk dapatkan cash. Sebab itu dalam pengurusan portfolio kewangan, kita tak letakkan semua telur dalam satu basket yang sama. Faham bahawa cash untuk short term savings, manakala emas pula untuk long term saving at least 2 tahun dan ke atas. Public Gold ada sediakan akaun emas gap, iaitu Gold Accumulation Program, yang mana tuan puan boleh mulakan tabungan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Tuan boleh cepat-cepat komen emas dekat bawah, nanti saya akan bantu tuan puan dengan sebaiknya.